Adakah manusia bebas memilih kehendak mereka atas segalanya telah ditentukan oleh qada dan qadar Allah Ta'ala? Please jawab. Pelih tak pelih pun mendengar sini. Kita ni ada rukun iman yang keenam, beriman dengan qada dan qadar. Artinya segalanya ditentukan oleh Allah. Macam mana telah ditentukan, sedangkan kita ni ada pilihan. Tu bila kita nak mendalami qada dan qadar, jangan. Kita yakin gini, segala sudah ditentukan oleh Allah dan kita diberi pilihan. Dalil kita diberi pilihan. Nak hidup kita ada baik ada buruk. Malam ni kita telah ditentukan hadir di Masjid Al-Falah untuk duduk dalam kuliah maghrib. Betul tak? Adakah kita dipaksa atau kita diberi pilih? Kita diberi pilih. Dalilnya masa kita keluar dari rumah tadi ada simpang. Ada orang simpang kiri Masjid Al-Falah, ke kanan karaoke. Betul tak? Kalau kita niat daripada rumah nak pergi Al-Falah corner kiri, kalau kita pergi disko kanan, adakah tercabut steering kita? Adakah pecah gearbox kita? Ada tak? Tak ada. Boleh-boleh pergi, tapi kita pilih juga ke Masjid Al-Falah. Sebab tu manusia dibalas atas pilihannya di dalam dunia. Sebab tu orang yang dipaksa tidak dibalas. Faham? Yang dipaksa, yang dibalas, yang memilih sendiri. Terbalik kat gini ada peropok 4 orang, M16 buah atas kepala, ada awet seorang. Dia takak Tok Bilal. Faham? Masuk dalam van. Bubuh M16 atas kepala, nyawa. Benda masalah. Awak Tok Bilal? Ya, Tok Bilal. Kalau awak dak berzina dengan awet ni, umur 18 tahun ni, daripada New Zealand, kami tembak awak. Jadi kita Tok Bilal takutnya nak selamat nyawa, berzina dengan awet tu. Adakah dia akan diazab di akhirat lagi? Azab tak? Tak, kita jawab. Pasal dia tak ada pilihan. Nampak? Nak menyelamatkan nyawa. Betul tak? Lain ada pilihan. Balik masjid tengok awet. Awet kata boleh anak berzina. Seria. Tok Bilal pun pergi lalu. Maka dia akan diazab. Kerana kalau dia tak berzina di balik rumah boleh tak? Boleh. Maka dipilih berzina. Dia azab di akhirat kalau tak taubat. Faham tak? Tapi yang ni nak bos M16 atau apa nak tembak. Kalau kita tak ambil berzina, dia tembak. Mati tak kita? Mudarat. Maka takut. Ada pilihan? Tak ada. Terpaksa berzina kerana takut nyawa melayang. Nah, habis berzina, kata peropok, terima kasih, awak buat pilihan yang tepat. Nampak? Pergi balik. Selamat Tok Bilal daripada nyawa. Sebelum balik Tok Bilal kata, malam esok ada pula. Ni contoh. Faham tak kira? Faham tak? Contoh satu kejadian kias dengan orang lain.